hari ni kita nak tengok keadaan kat sana. Lepas tu kita malam garam kita try nak mancing. Dapat tak hasil dia? Dekat JT Pulau Indah. Okay guys, so kita dah sampai dekat JT ni dan menunggu lagi beberapa orang lagi dan kita akan bergerak ke sana lah. So stay tune guys. So kita dah sampai dekat JT dan akan menuju dekat rumah rakit dekat Rumah Ajis. So dia video sudah. Berada di JT Aziz nama dia. Kejap lagi kita nak gerak ke kelong yang paling hujung sebelum Jabatan NKV. Tu boleh sampai dah? Sampai. Okay. Hai. So kita sedang menuju di rumah rakit dan cuaca sekarang keadaan yang baik. So kita so dalam perjalanan lagi guys. So tak lama lagi kita akan sampai di rumah rakit di Pulau Indah, Rumah Ajis. So view memang cantik kan. Sekian 20 minit dalam perjalanan. So kita hampir sampai guys. Di situ jabatan KBE. Kita akan kat situ. So dah nak sampai kat situ guys. Okay, stay tune. Untuk malam ni kita akan pancing. Ada tali ni. Tu tali pancing tu. Ada. So kita dah nak sampai dah. Dan kakak saya dapat guys 2 hari tak makan. Belum dapat hasil lagi, kita makan burger dulu. Betul guys. So ni tengah set up untuk pemancing. Adakah dapat ikan? Okey, ikan pertama oleh Datuk Den. Tunjuk ikan apa? Tak. Ikan pertama dekat Kelong Aziz, Pulau Indah. Ikan kedua. Ini kakak saya masih tak dapat ikan lagi. Kena hati. Ikan semilang. Tapi kau boleh cari terus lari ke Cik Lenet. Cik Lenet nak cari mana dapat. Lesen pertama oleh Syafiq. Okey, tu boleh tengok. Alhamdulillah tak keluar. Undu jap lagi satu lagi. Goreng. Hasil. Ni ikan ke berapa? Ikan ketiga. Kita tak kumpau. Ikan apa ni? Ikan gelama. Wah, dapat lagi. Fish on. Pari. Saya akan dapat ikan saiz besar-besar gorgon ataupun sebesar ikan bilis. Oh, saya ikan bilis guys. Akan dapat ikan besar dengan gayanya yang profesional.
Adakah? Wah. Ikan berlama mak ilai-ilai. Ikan gelama emas. Cantik emasnya. Walah. Itu bagus. Penat ke? Oh, nampak ikan besar. Saiz ikan seberat 1 tan. Macam mana perasaan Abah di mancing dekat Rakit Carry Island? Perasaannya kuluk neri. Pulok. Abang peluk. Dapatlah berasa 2 ekor je dapat. Okey lah. Lain semua lebih sangkut je. Di Rakit Carry Island dapat kumpau. Abang Terbaik. So berapa ikan yang anda dapat? Oh, 20 ikan gelama. 3 ekor ikan semilang. 3 ekor gemang. Mantap. Tak percaya pergi tengok. Okey guys, ini adalah hasil kita memancing di Rakit Carry Island. Satu bekas full. Oh ya, dapat lagi. Yahoo! Besarnya. Kak, Hei, jom ni makan rai. Aduh, lambat tu. Ya. oh. So kita on the way balik ke jetty. So far ikan kat sini boleh lah, tak adalah banyak sangat. Dah sudah penat hari ni. Janji tak kumpau. Janji tak kumpau guys. Santai. Okay, kita dah sampai ke jeti di Pulau Indah Sampai dah. dengan hasil tangkapan yang bolehlah agak memuaskan. Say hi. Hello.